قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, para siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung kembali berkenaan dengan muwafaqat Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maksudnya antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kerana permintaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang lepas kita dah cerita beberapa ayat, antaranya berkenaan dengan tawanan perang Badar, berkenaan dengan ayat hijab, berkenaan dengan sembahyang di belakang maqam Ibrahim, berkenaan dengan pengharaman arak, dan beberapa ayat yang lainlah yang Allah Ta'ala turunkan di atas permohonan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sambungan pada hari ini, antara ayat-ayat yang Allah turunkan di atas permohonan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikata lamma istashara alaihi salatu wassalam as-sahabata fil khuruj ila Badrin asyara Umaru bil khuruj. Ketika perang Badar, Nabi berbincang dengan para sahabat sama ada kita nak lawan di luar Madinah ataupun kita nak bertahan di dalam Al-Madinatul Munawwarah. Kalau ikut pendapat Nabi SAW, perang Uhud, perang Uhud Nabi bagi cadangan kita bertahan. Perang Badar asalnya yang kita tahu bukan nak pergi perang, dia nak pergi menyekat rombongan perniagaan Abu Sufyan. Tapi kalau perang Uhud tu memang ikut perancangan Nabi. Nabi kata kita bertahan di dalam Madinah. Tapi para sahabat yang tak pergi perang Badar, diorang rasa serba salah. Diorang rasa bersalah, bukan serba salah bersalah. Serba salah ni tak nak pergi. Bersalah, rasa memang salah sungguh pasal diorang tak pergi perang masa Badar itu. Badar diorang tak pergi, jadi diorang kata, ya Rasulullah, kami nak lawan di luar Madinah. Okey, Nabi pun setuju. Itu perang Uhud. Perang Badar, Nabi tanya dekat para sahabat, macam kita nak keluar ke tidak untuk sekat rombongan Abu Sufyan? Umar kata, ya Rasulullah, kita keluar dan kita akan sekat rombongan perniagaan Abu Sufyan. Bila Umar kata macam tu, Allah Ta'ala turunkan ayat, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi, sebagaimana telah mengeluarkan oleh Tuhan kau wahai Muhammad daripada rumah engkau bil haqq, dengan kebenaran. Maknanya Nabi dan para sahabat keluar lalu bertemu dengan tentera-tentera Quraisy di Badar. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permohonan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar memberi cadangan, kita keluar ya Rasulullah. Antara ayat yang diturunkan lagi berkenaan dengan permohonan ataupun persetujuan, bukan nak kata persetujuan maknanya Allah Ta'ala mentakdirkan ayat ini diturunkan dengan permintaan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita jangan salah faham. Ayat-ayat Quran tu contoh, maknanya takkan diturunkan kalau Umar tak nak, tak begitu. Umar ni Allah Ta'ala takdirkan dia cakap begitu, maka diturunkan ayat begitu juga. Bukan macam Syiah. Syiah ni dia perasan dia. Dia kata, contoh Syiah cakap Sayyidina Ali ni dia berkongsi kuasa dengan Allah Ta'ala. Besok dekat akhirat Sayyidina Ali akan kautim dengan Allah. Siapa yang nak masuk syurga, siapa yang nak masuk neraka. Ni Syiah punya kepala kotak, tuan-tuan. Jadi antara ayat yang Allah turunkan di atas permohonan permintaan Umar Al-Khattab
lamma istashara alaihi wassalatu wassalam as-sahabah fi qissatil ifki, ketika Nabi SAW berbincang dengan para sahabat bila berlakunya peristiwa al-ifk. Al-ifk, tuduhan yang dituduh kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dalam satu peperangan yang kita mungkin ada yang tahu, mungkin yang tak tahu pun ada juga. Tak apalah saya cerita Dalam satu peristiwa, Nabi SAW dan para sahabat pulang daripada peperangan. Jadi diorang pun berkemah dekat tengah-tengah padang pasir ni. Kemudian diorang pun rehat. Tengah-tengah rehat tu, Sayyidatina Aisyah pergi qada hajat, pergi buang air. Lepas qada hajat, dia pun balik semula ke kemah. Sampai dekat kemah, dia raba-raba dia punya tengkuk ni, dia punya rantai dia hilang. Dia punya kalung dia hilang. Mana pula cicir tengah jalan ni. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha balik semula cari dekat mana kot-kot tercicir dia punya kalung tu, rantai dia tu. Jadi tuan-tuan, nak qada hajat kan jauh, bukan boleh main berak tepi-tepi kemah macam tu. Mesti jalan jauh kan, baru boleh qada hajat. Jadi Sayyidatina Aisyah pun pergi cari. Masa dia pergi cari tu, para sahabat ni dah siap-siap nak balik semula ke Madinah. Okey, semua kemas barang, semua cek-cek. Siapa-siapa ada cicir barang, cepat-cepat kemas. Kan? Sampai dekat Aisyah punya kemah. Aisyah ni dia radhiyallahu taala anha, dia duduk dalam yang panggil gedung unta. Ni bahasa zaman dululah. Kan ada rumah kecil yang diorang letak atas unta tu kan, dia panggil gedung unta. Aku tak tahu je ke tidak, kau check lah dalam kamus Dewan je ke tidak, aku tak tahu, aku bersebut dia. Jadi para sahabat ni dia terus angkat tanpa dia cek ada orang ke tidak dalam tu. Sebab masa tu Sayyidatina Aisyah ni kecil, nak kata kecil tidaklah, dia ringan. Sehingga sahabat kata, kami tak tahu kalau kami angkat, kami letak, tak ada beza. Nak kabur ringannya Sayyidatina Aisyah ni, tak ada beza. Kalau angkat, letak pun berat lebih kurang sama je. Jadi sahabat kata mungkin Aisyah dah ada. Dia pun letakkan gedup atas unta dan dia pun berjalan bertolak ke Madinah. Bila begitu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha lepas jumpa kalung dia balik tengok, mana orang? Dah tak ada. Semua dah belah belaka. Tinggal dia seorang-seorang dekat padang pasir, single present tent. Seorang kan. Dia pun kata tak apalah, mungkin nanti ada orang datang cari dia. Dia pun duduk tunggu siapa-siapa lah ada nak datang kan. Tengah-tengah duduk tu mengantuk, letih, tertidur. Tidurlah dia dekat tengah-tengah padang pasir. Masa tengah tidur tu, datang seorang sahabat Nabi SAW bernama Sayyidatina Safwan. Sayyidina Safwan ini ditugaskan untuk mengutip barang-barang yang tercicir. Dan dia ni memang ditugaskan dalam rombongan. Kalau ada orang barang cicir, dia akan kutip bawa balik ke Madinah. Dia pun tengok kok ada tertinggal iPhone ke kan, tertinggal iPad ke, Samsung Galaxy ke kan, iPad ke, AirPod ke, Asia ke, apa-apa je lah, laptop ke. Tengah-tengah dia tengok riki-riki ni, sekali tengok ada orang, badan orang perempuan, dia macam tengah tidur. Jadi dia tengok, dia nampak muka Safwan ni. Dia pernah tengok Sayyidatina Aisyah sebelum diturunkan ayat hijab. Jadi dia kenal muka Aisyah ni. Dia nampak je muka Aisyah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata macam tu. Aisyah ni terjaga. Dia kata fastaiqastu bistirja'ihi. Aku terjaga dengan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia nampak je orang yang asing, orang ajnabi, terus dia tutup muka dia. Dia kata wallahi ma kallamtuhu kalimatan ghayra istirja'ihi. Dia kata demi Allah, aku tak bercakap sepatah pun dengan Safwan ini kecuali aku dengar kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita pun dah sedia maklum, kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya untuk orang mati kan, untuk apa-apa je lah. Ya, musibah ke, terperanjat ke, kereta pancit ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan? Ataupun tengok-tengok banyak sangat bil elektrik bulan ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataupun kan
anak-anak periksa UPSR SPM Lingkup, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abah, kita tak mati lagi, anak mati dah kau ni sebenarnya. Kan? Jadi bila begitu, Safwan pun rendahkan unta dia, Sayyidatina Aisyah pun naik atas unta, Safwan pun bawa unta, dia jalan-jalan sampailah ke Madinah tengah hari. Jadi puak-puak celaka Yahudi ni dah lama standby. Dia kata, mana Aisyah? Mana? Tak nampak. Kan? Sekali Safwan pun masuk ke Madinah tengah hari. Dia pegang tali unta, Aisyah dekat atas. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik cawangan Madinah, dia kata apa? Dia kata, kau tengok tu, agak-agak korang dia buat apa? Celaka, dia kata kau tu. Agak-agak korang boleh percaya ke kalau lelaki dengan perempuan ni? Boleh percaya ke? Bila dia cakap macam tu, menyebabkan ada para sahabat Nabi yang terlepas cakap. Lah, dia buat ni. Ada orang cakap macam tu. Antara yang cakap macam tu 3 orang. Himnah bintu Asasah, Hasan bin Thabit, soal lagi apa? Lupa anda 3 orang yang cakap secara jelas Aisyah buat benda tak elok. Bila Abdullah bin Ubay dengar, dia kata, aku tak cakap, korang yang cakap. Jadi celaka si Abdullah ni, dia perangkap offside orang tu tak. Agak-agak kan dia kata, agak-agak korang ni buat apa? Agak-agak korang lah, korang gagak je lah. Orang pun cakap lah, aku tak cakap, kau cakap. Jadi benda ni tersebar tau. Lalu orang pun mula fitnah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah tak tahu apa benda. Dia balik rumah, dia duduk dalam rumah dia. Berita ni dah tersebar dekat Madinah. Safwan buat something dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampailah ke pengetahuan Nabi SAW. Nabi bila dengar benda ni, Nabi pun tertekan lah kan. Nabi ni pemimpin lagi kan, ketua perang lagi, banyak macam benda. Bila macam tu, Nabi lama tak pergi masuk bertemu dengan Aisyah dalam bilik, dalam rumah dia. Lepas tu Aisyah pun pelik lah. Biasanya Nabi kalau masuk, Nabi akan, Assalamualaikum, salam, Aisyah apa khabar? Dah makan belum? Hari ni masak apa Aisyah? Nabi akan panggil dengan nama Humairah, buat apa? Jadi sekali tu Nabi masuk, Nabi kata, Assalamualaikum, kaifatikum. Assalamualaikum, apa khabar? Tu je. Lepas tu Nabi keluar. Aisyah kata, pelik lah, apa pasal Nabi buat macam ni kat aku? Jadi lama Aisyah tak tahu benda lagi ni, tak tahu lagi. Dia nombor baik kan? Sehingga satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nak keluar qada hajat dekat kawasan Madinah ni. Dia pun ajak kawan dia. Kawan dia tu nama apa nak lupa. Anak dia nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupalah tuan-tuan, biasalah ada tua-tua ni kan. Dia ajak kawan dia keluar. Mistah, Ummu Mistah. Jadi masa berjalan nak pergi qada hajat ni, Ummu Mistah ni dia betulkan sanggul rambut dia dalam tudung lah, bukan tak pakai tudung. Yang tak pakai tudung tu geng-geng tu je tuan-tuan. Dia pakai tudung, tengah-tengah dia betul sanggul ni, terjatuh dia punya sanggul. Masa sanggul terjatuh, dia pun berlatah. Dia kata, Ta'isa Mistah, Ta'isa Mistah, celaka Mistah. Dia punya apa, melatah dia tu, celaka Mistah, dia kata. Aisyah kata, gua cakap apa gitu? Mistah tu anak engkau tahu tak? Dia menyaksikan peperangan Badar. Ini yang betul sanggul ni maknya, anaknya nama Mistah, lelaki, bukan Masyitah tau, Mistah ya. Kenapa kau cakap macam tu? Anak kau tu pergi perang Badar lah. Lepas tu Mistah kata, perempuan dia kata, kau tak tahu ke? Tahu apa? Kau tak tahu cerita pasal kau ke? Cerita apa? Jadi Ummu Mistah ni, perempuan ni pun cerita dekat Aisyah. Lah, kau tak tahu cerita rupanya. Dia pun cerita, kau tahu tak, dekat Madinah sekarang dah kecoh, tahu tak? Pasal kau gini. Aisyah bila dengar tu, terperanjat, bau cerita sebenar. Barulah dia rasa kenapa Nabi ni tak berapa layan dengan dia. Dia balik rumah demam. Ringkaskan cerita. Maka Nabi SAW tak tahu nak buat macam mana benda ni.
Lalu Nabi kumpulkan sahabat, tanya pendapat diorang tentang Sayyidatina Aisyah. Kan? Nabi ni dia nak tahu orang ni baik ke tidak, dia tanya orang yang rapat dengan orang ni. Maka Sayyidina Nabi SAW tanya dekat beberapa orang sahabat tentang Sayyidatina Aisyah. Antaranya kawan rapat Sayyidatina Aisyah, apa pendapat kau tentang Aisyah? Kawan rapat Aisyah kata, ya Rasulullah, Aisyah ni budak lagi, dia tak tahu apa benda. Yang aku tahu Aisyah ni kalau dia main-main, dia main tepung, dia buat-buat tepung gitu, lepas tu dia tertidur, datang ayam makan tepung dia. Itulah Aisyah, dia budak tak tahu apa benda. Habis kata, kau tanya pendapat kan? Sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali jawab senang lah. Dia kata, ya Rasulullah, ramai lagi perempuan lain dekat engkau. Dia kata macam tu. Ya Rasulullah, ramai lagi perempuan lain yang nak dekat engkau. Maknanya apa? Tak payah terjemah lah maknanya. Maknanya kau tak payah fikir panjang-panjang, kau kahwin lain. Gitulah maknanya. Benda tu sampai dekat Aisyah radhiyallahu taala anha. Lagilah demam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat, saya pesan banyak kali, cerita-cerita yang berlaku zaman Nabi antara sahabat-sahabat ni sebagai iktibar sahaja. Kita tak boleh kata ke Sayyidina Ali, kita tak boleh kata ke Sayyidatina Aisyah. Diorang ni semua dijanjikan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Adab kita dengan para sahabat wajib kita jaga, ya. Okey. Sampailah satu ketika baru Nabi tahu cerita sebenar. Rupa-rupanya cerita ni dibuat-buat oleh golongan munafik, ya. Lalu Nabi SAW panggil sahabat, siapa boleh settle orang munafik ni? Kan? Berlaku pula perbalahan di kalangan sahabat. Lalu bila Nabi tanya isu Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, Umar Al-Khattab tanya balik soalan ke Nabi, ya Rasulullah, Nabi tanya yang berkenaan dengan isu ni. Nabi tak tanya dekat Aisyah, Nabi tanya dekat sahabat. Tanya Umar. Maka Umar kata, man zawwajakaha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang kahwinkan kau dengan Aisyah? Itu soalan aku. Siapa yang kahwinkan kau dengan Aisyah? Kalau dia bukan perempuan yang baik, mustahil. Siapa yang kahwinkan kau? Tuan-tuan tahu kan siapa yang kahwinkan Nabi dengan Aisyah? Siapa dia? Abu Bakar? Ada Abu Bakar pula. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke korang dah lupa dah cerita tu? Orang Melayu lah korang ni. Mah betul lah aku, Melayu dah lupa. Tuan-tuan cerita je kan, bila Khadijah wafat radhiyallahu ta'ala anha, Nabi kahwin nombor 2 tau. Nombor 2 siapa dia? Bukan Aisyah bang oi. Ini kata Aisyah nombor 2. Ni pun satu gak orang Melayu ni. Yang nombor 2, Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Lepas tu Allah pun melalui Jibril turunkan sekeping gambar yang dilukis atas sekeping daun. Jibril kata, ya Muhammad, innallaha amaraka, ya wahai Muhammad, Allah suruh engkau bernikah dengan perempuan ini di bumi. Allah dah nikahkan kau kat langit. Maknanya kalau ikut dah nikah dah, tapi hukum syariat atas dunia kena ikut, kan? Maka Allah dah nikahkan kau di langit, kau bernikahlah dengan dia di bumi. Nabi tengok, siapalah muka awek ni, tak kenal. Nabi pun bawa dekat makcik dekat Madinah ni, makcik dekat Mekah. Tanya, ni cerita kat Mekah tuan-tuan. Makcik kenal tak siapa ni? Makcik tengok, apa tak kenalnya? Ini anak member kau lah, anak rapat, kawan kau rapat Haji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ni anak dara dia. Tuan-tuan tengok Nabi Nabi punya rapat dengan Abu Bakar, dia tak tahu macam mana rupa anak Sayyidina Abu Bakar. Waraknya Nabi ni, jaganya. Kalau kita kenal belaka, ini bini kau kan? Itu aku tengok lain bini kau. Sudah tambah satu lagi apa? Kita canggih kan, kantoi ambil kau kan. Kita kenal belaka, bini dia sepupu dia kan. Tak apa-apa, bini nombor 2, nombor 3. Kuatnya ukhuwah kita ni tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi pun kata, oh anak Sayyidina Abu Bakar rupanya kan. Jumpa Sayyidina Abu Bakar,
Nabi kata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kawinkan aku dengan anak engkau. Abu Bakar terperanjat, ya Rasulullah, dia kecil lagi, kan? Tak sesuai. Kenapa? Nabi ni kan pemimpin, bawa amanah yang berat, yang besar, sallallahu alaihi wasallam. Nak kahwin dengan budak. Aisyah tu budak lagi masa tu. Bahasa kita macam sekolah pasti baru, kan? Mana sesuai sekarang kau balik berceramah, kau nak masak, nak apa, nak vacuum, semua-semua tu. Dia budak pun dia reti buat kerja. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Abu Bakar, kalau tak sesuai, kenapa Allah dah nikahkan aku dengan anak engkau di langit? Bila Nabi kamu macam tu, Allah kata aku nikahkan kau dengan Aisyah 2 rakaat makmum. Contoh kan. Masa tu juga on the spot kahwin dengan Aisyah. Bila kahwin dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar dia pening, macam mana aku nak buat? Aisyah tak tahu benda ni. Tapi dah kahwin kena bagi. Bini dah kahwin, bini tu hak suami, macam tu. Terus bagi, jangan disimpan-simpan, kan? Macam setengah-setengah orang kahwin, nikah tak boleh jumpa lagi malam tu. Malam lusa baru boleh jumpa. Oh, tak lagi Syekh. Kelepar kita kurang macam tu kan. Kalau matilah malam tu, beleleh helibasi. Macam jangan main-main. Dah kahwin terus bagi. Bini tu hak suami, smackdown terus. Jangan bagi chan. Ni tak. Tak boleh, dia pantang larang kita, tak boleh. Dia kena 3 hari boleh jumpa laki dia. Korok kering pun siapa ajar ke dia. Kalau dah kahwin, bini tu hak suami tu tak. Jangan main-main. Kalau mati suami tu, terus dapat harta pesaka. Kau jangan main-main. Itu nak kabarnya Islam mengajar gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni nak buat macam mana dia? Dia pun jumpa Aisyah. Dia pun bagi Aisyah rasanya tamar kot, tamar ataupun anggur. Aisyah, kau bawa tamar ni, anggur ni ke Nabi SAW. Cakap kat dia, abah kirim salam. Lepas tu cakap, kalau elok, eloklah. Kalau tak elok, nak buat macam mana? Kau bawa gitu. Okey bah. Aisyah pergilah. La. Kita tak tahu benda dia budak-budak kan. Dia pun jumpa Nabi SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan? Aisyah masuk. Ya Rasulullah, abah kirim salam. Abah kata, kalau elok, eloklah. Kalau tak elok, nak macam mana? Kan? Aisyah ingat maksudnya tamar tu pun tahu. Mana kalau tamar ni elok, eloklah. Kalau tak elok, nak macam mana kan? Dia pun letaklah. Nabi kata, qabilna. Nabi kata, kami terima, tak kisahnya. Nabi kata macam tu. Aisyah pun nak balik, Nabi pegang baju dia. Apa ni? Tak baik tau. Aisyah kata, apa pegang orang ni? Aisyah pun lari balik rumah kan. Nabi suka je lah. Sampai dekat rumah, Aisyah kata, Abah, tak baik tau, dia pegang-pegang lah baju kita ni. Apa lah ni? Abah kata, la hawla wa la quwwata illa billah. Aisyah, abah dah kahwinkan kau dengan Nabi. Dah kahwin. Merah tu pipi dia, merah. Merah pipi ni. Aisyah kata, aku tak adalah. Perasaan aku masa tu, tak ada perkataan aku nak cakap. Ya, sebab apa? Tak sangka aku dikahwinkan dengan Nabi dan teramat-amat seronoknya. Kau bayang seorang budak yang kita kata tak mature, tak matang, tapi amat seronok, berbangga amat-amat bila berkahwin dengan Rasulullah SAW. Nak kabarnya orang zaman dulu, Sayyidatina Aisyah ini, dia kenal siapa Rasulullah SAW. Karakter Nabi ni semua orang Mekah kenal, orang baik, orang jujur, orang semuanya. Aisyah ni terus rasa macam tu, satu perasaan yang dia kata aku tak dapat gambarkan, radhiyallahu taala anha. Tak macam kita kalau kita kahwin, apa pasal pula je panjang cerita kan. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Umar tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, orang fitnah kau begini-begini, aku nak tanya satu soalan, siapa yang nikahkan kau dengan Aisyah? Allah. Maknanya Allah mengetahui Aisyah ni memang elok untuk kau ya Rasulullah. Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah ni pilihan Allah. Tapi tak di apa kata cukup dibenci oleh puak-puak Syiah. Ni Syiah dia melaknat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha.